nak bagi tahu live stream kita malam ni, kita pecahkan 5 rekod sebenarnya. Rekod pertama, kita capai jualan 2 juta ringgit terpantas dalam masa 1 minit 51 saat. Okay. Rekod yang kedua kita pecahkan malam ni, kita dapat total viewers tertinggi dalam sejarah dekat TikTok Shop seramai 388,000 orang. Okay. Dan rekod yang ketiga, kita berjaya capai jualan tertinggi dalam single live stream sebanyak 3.5 juta ringgit. Okay. Rekod keempat, kita telah pun masuk officially. Adakah ini yang pertama? Okay, alhamdulillah kita dah jadi yang pertama hari ini dalam Malaysia officially masuk 3 million club TikTok Shop Malaysia. Dan rekod yang kelima, hari ini telah menjadi produk launch pertama yang dilangsungkan di titik tertinggi di Malaysia, iaitu di Puncak Merdeka 118. Okay, so dengan lapar bismillah, alhamdulillah hari ini kita berjaya capai jualan 3.5 juta ringgit. Terima kasih. Produk terbaru Khairul Amin, Sambanyek Bilis akan dilancarkan dari Merdeka 118, puncak tertinggi di Malaysia. Selepas sekian lama rahsia disimpan, KA nak umumkan yang majlis pelancaran untuk Sambanyek Bilis hari Jumaat ni akan dibuat di Puncak Merdeka 118, iaitu mercu tanda tertinggi negara kita dan kedua tertinggi dunia. Jadi ini akan menjadi live stream terbesar yang pernah KA buat dan macam-macam persediaan perlu dibuat daripada awal. Konsep kemerdekaan dipilih untuk live stream ni untuk kita sama-sama mengajak ramai-ramai mengimbau dan meraihkan jasa-jasa pejuang yang memberikan kemerdekaan untuk tanah air kita. Dan di sinilah semuanya akan terjadi di Puncak Merdeka 118. Sejak berbulan lepas, kita telah pun buat persiapan untuk pastikan majlis ini berjalan lancar. Yang disebabkan event ini akan berlangsung dekat tingkat yang paling atas, banyak perkara yang kita kena pertimbangkan. Dan pelbagai idea KA dah bentangkan kepada pihak pengurusan dan alhamdulillah mereka pun sama-sama bersemangat nak bagi yang terbaik untuk event kita ni. So hari ini live stream setup telah pun bermula dan diharapkan semuanya berjalan lancar nanti. Dari dasar laut bilis ditangkap, sama-sama kita angkat produk tempatan kita ke puncak dunia. Majlis kita nanti akan berlangsung selama 3 jam dan sejurus selepas Sambal Bilis ni sold out, KA akan sambung dengan jualan produk-produk lokal untuk meraihkan jenama tempatan dan nak bantu peniaga-peniaga kecilan. Okay? So aras yang KA berada sekarang ni adalah aras 118, tapi sebenarnya kita boleh naik ke atas lagi yang dipanggil sebagai spire. Yang inilah kita kena naik tangga bertingkat-tingkat sampailah ke puncak awan. Tapi walau setinggi mana kita mendaki dalam hidup ni, jangan kita lupa jasa orang yang menyumbang untuk negara kita ni. Kepada para nelayan, petani, pekerja, pasukan media dan semua yang terlibat, terima kasih KA ucapkan. Dan kepada semua peniaga-peniaga tempatan, teruskanlah berusaha dan sama-samalah kita beri sokongan kepada mereka. 6 tahun lepas, kita jual botol sambai pertama dekat satu kedai runcit kecil saja dekat tepi jalan. KA sendiri takut nak cuba, takut kena judge, takut gagal, takut nak letak impian yang besar. Tapi saya tetap teruskan hari demi hari walaupun penat sekalipun. Dan hasil daripada sokongan anda semua, 6 tahun kemudian, sambar yang kedua kita akan lancarkan dari mercu tanda kebanggaan tanah air kita. Kita bertuah sebenarnya dapat negara yang aman, kaya dengan sumber alam, dipenuhi dengan orang-orang yang baik dan merdeka daripada dijajah. Jadi janganlah kita lupakan nikmat yang kita dapat ni. Dan kepada adik-adik, anak-anak muda dekat luar sana, ingat, andalah pelapis negara kita yang seterusnya. Teruskanlah belajar, letak impian yang besar dalam hidup dan berusahalah sungguh-sungguh. Tak apa kalau gagal sekalipun, sebab daripada situ kita akan belajar untuk menjadi lebih baik. Okay, mohon doa anda semua agar majlis kita nanti berjalan lancar dan dapat sokongan daripada orang ramai. So selamat menyambut bulan kemerdekaan diucapkan kepada tanah air kita yang tercinta. Kalau korang nak tahu, inilah rupa ikan bilis segar yang ditangkap kat tengah laut sebelum dikeringkan dan dijual dekat kedai. Jadi untuk kita selami kisah nelayan tempatan kita, KA turun ke Setiu Terengganu untuk buat short dokumentari ni untuk tengok macam mana nelayan kita cari rezeki. So pagi-pagi lepas subuh lagi kita dah berangkat ke kapal, tapi sebab air masih cetek time tu, so kita naik bot kecil dulu. Naik bot kecil barulah pindah pergi ke bot besar. So biasanya setiap trip akan ada 10 ke 13 abang-abang dan pakcik-pakcik nelayan yang akan turun jadi kru kapal ni. Jadi awal-awal
awal ni dia orang akan setting dulu, set up barang, cuci semua. Ni Pakcik Azmi, Pakcik Azmi tengah ikat tali-tali yang loose. Dan bila semua dah ready, barulah kita berangkat. Okay, so now kita mulakan pelayaran ke tengah laut. So biasanya ambil masa dalam setengah jam ke 40 ke 45 minit lah sampai pergi ke tengah-tengah laut macam tu. And kita kena cari lubuk ikan bilis. So ni antara alat yang diorang guna iaitu eco sonar untuk cari kat mana ikan bilis yang ada dekat bawah kapal. Bila dah jumpa, kita akan turunkan pukat. Ni pukat besar tau yang boleh tangkap sehingga 10 tan ikan dan ke bawah. Jadi pukat ni akan dibuka dalam bentuk bulat macam tu untuk kita lingkung ataupun perangkap ikan bilis dekat tengah. Okay? So satu fun fact, dekat perairan Terengganu ni usually kalau bulan Mac hingga November, nelayan kita akan dapat lebih banyak ikan bilis mata biru lah. Yang biasa bulan 5 akan banyak ikan bilis mata hitam. Bergantung kepada musim dan pergerakan ikan juga nanti. So satu benda yang KA belajar ialah ikan bilis ni sebenarnya dia suka duduk dekat air sejuk. Lagi sejuk, lagi suka dia berkampung kat situ. Tapi kebetulan hari KA pergi tu cuaca cerah alhamdulillah. Tapi bila panas, susah sikit lah nak dapat ikan bilis yang banyak. Jadi bila dah ready, kita boleh naikkan pukat ke atas. So KA nak perkenalkan ni Pakcik Asim. Pakcik Asim ni antara senior kat atas kapal lah. Beliau lah yang in charge tarik pukat, buat maintenance kapal. Kalau ada rosak, dia lah engineer kat atas kapal ni. Okay? And then bukan setakat menggunakan eco sonar saja. Sebenarnya nelayan kita pun akan tengok lubuk ikan ni bergantung kepada pergerakan burung tau. So KA nampak hari tu ada burung terbang. So biasanya burung suka berkumpul tempat yang ikan banyak. Sebab situ dia boleh tangkap ikan lebih sikit lah. Okay? So macam ni lah rupa ikan-ikan bilis yang berenang dekat dalam pukat ni. First time KA tengok tau. Sebab biasa kita tengok ikan bilis dah siap kat kedai kan. Ni first time tengok yang fresh berenang depan mata. So ni alat yang digunakan, diorang panggil macam roller. Yang ni lah guna untuk angkat pukat tu ke atas. Sebab pukat tu sangat-sangatlah berat. Memang kena pakai alat ni untuk mudahkan naik ke atas. Ujung-ujung tu baru para nelayan kita akan angkat dengan tangan lah. Yang boleh nampak ini hasil tangkapan round pertama yang kita akan isi terus dalam bakul. And then KA pun baru tahu juga time ni sebenarnya kita bukan tangkap ikan bilis saja tau. Kita akan dapat juga ikan-ikan lain macam ikan kekek. Kadang-kadang dapat sotong pun ada. Macam-macam seafood boleh dapat dalam kita punya pukat ni. Jadi KA terfikir juga macam mana tangkapan kalau musim terkujur kan. So biasa kalau musim terkujur ikan bilis susah sikit nak tangkap sebab air akan jadi sangat bergelora. So para nelayan kita usually akan fokus dekat seafood lain macam udang ataupun lebih fokus kepada buat maintenance kapal ataupun repair mesin-mesin yang ada lah. So boleh nampak kat sini berkilat lagi kita punya ikan bilis cantik. And satu bakul dia boleh muat lebih kurang dalam 40 kilo ikan. And then ni yang belum dikeringkan lagi lah. 40 kilo ikan ni hari tu kalau KA tak silap lah, kita dapat lebih kurang 4 ke 5 bakul yang penuh. So boleh dapat lebih kurang 100 ke 200 kilo untuk satu round pukat diturunkan. So inilah dia rupa ikan bilis fresh. Cantik, helok, berkilat lagi. So kita akan transfer ikan bilis ni pergi ke boat lagi satu tau. So apa function boat lagi satu tu? Boat lagi satu tu digunakan untuk masak ikan bilis. Yes, ikan bilis dimasak fresh sebelum dibawa ke darat. So ni kita letakkan garam. So KA pun baru tahu juga yang ni ikan bilis sebenarnya direbus dengan garam yang sangat banyak. Satu guni tu 40 kilo, diorang pakai dalam 4 guni, so 160 kilo garam digunakan untuk rebus ikan bilis ni. So ikan bilis ni akan letak dalam tray. Yang ni mengada juga nak acah-acah buat kerja kan. Tapi kita datang nak belajar kan. So kenalah try. And jumpa baby squid. Comel. Boleh makan, jangan risau. So kita ambil dan kita pun rebus. So ni nama dia Abang Mudin. So Abang Mudin lah yang in charge masak ikan bilis ni. So kita akan rebus bagi dia cantik. And dia letak kat tepi, boleh nampak berasap lagi. Panas-panas lagi kita masak, barulah kita keringkan. Okay, kenapa bilis ni kena masak fresh-fresh? Sebab satunya nak bagi bilis tu tahan lama, tak nak dia patah tercabut kepala, and nak percepatkan proses dia kering nanti. Sebab tu direbus dengan garam yang banyak. So inilah dia rupa tangkapan kita, dapat berpuluh-puluh tray. And now kita akan round lagi dengan kapal pukat tu 4-5 kali. Finally barulah siap kita punya tangkapan untuk hari tersebut. So semua ikan bilis ni boleh bawa turun ke darat untuk disortingkan, untuk dijemur bagi kering sebelum dijual. So KA nak ucapkan terima kasih kepada Port Link yang bagi peluang kepada KA and team untuk datang belajar pasal ikan bilis, dan harap video ni dapat bagi pendedahan dan kita lebih menghargai jasa baik nelayan yang mencari rezeki untuk negara kita.